Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberi peluang kepada kita untuk bertemu sekali lagi dalam bulan Ramadan. Bulan latihan iman dan pembersihan jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu mencapai takwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa tujuan utama berpuasa itu bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi untuk mencapai takwa. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa itu adalah rasa takut dan taat segala perintah Allah dalam setiap perbuatan kita. Dan juga, puasa juga mengingatkan kepada kita bahawa Allah sentiasa melihat kita walaupun ketika itu tiada sesiapa bersama kita. Inilah latihan sebenar untuk membentuk iman kita, membentuk jiwa kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadikan kita insan yang bertakwa. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tetapi dalam sepanjang kehidupan kita. Dan sebagai tanda sokongan kepada usaha kebaikan kita bersama, marilah kita bersama-sama menyumbang ke dana infak Ramadan Seri Seremban. Sekian, terima kasih.